Ini adalah Alice Guo. Dia ni bukan biasa-biasa tau. Cerita dia ni dah macam plot filem. Korang bayangkan seorang wanita warga Cina yang kemudian berjaya menyamar menjadi rakyat Filipina sampai dia boleh menang pilihan raya dan boleh jadi mayor. Macam mana pula sampai dia boleh jadi mayor ni? So, dia ni dikatakan menggunakan identiti palsu lah. Yang kononnya dia lahir dekat kawasan terpencil tanpa rekod yang jelas dan juga sistem pendaftaran Filipina yang longgar pun memudahkan dia untuk tembus sebagai seorang warga negara. Dan lagi satu, dia siap cakap yang dia ni adalah anak seorang petani. Tapi bila penyiasatan bermula, hampir semua dokumen kelahiran dia rupa-rupanya meragukan ataupun boleh dikatakan dipalsukan sepenuhnya lah. Bila dah pegang jawatan mayor ni, barulah cerita ni terbongkar yang hidup sebenar Alice ni bukan menguruskan bandar. Kan tetapi sebenarnya dia menguruskan pusat scam gergasi. Jadi macam mana akhirnya dia boleh terkantoi? Alice ni akhirnya terkantoi bila seorang pekerja Vietnam yang dipaksa bekerja dalam pusat scam yang merupakan milik dia lah dan kemudian berjaya melarikan diri tempat di mana dia dikurung dan terus membuat laporan polis. Jadi daripada laporan tu, dia pun mencetuskan satu serbuan besar pada Mac 2024 dan masa polis masuk tu, diorang jumpa ratusan mangsa, dokumen yang meragukan dan server operasi penipuan. Dalam kompleks mewah tu ada pula pejabat, kolam renang dan villa pun ada dan lebih 700 mangsa daripada Filipina, Malaysia, Vietnam, China, Indonesia sampai ke Rwanda yang mana mereka ni dipaksa buat kerja-kerja scam selama 24 jam. Jadi selepas berita ni meletup, Alice ni dia sempat lagi tu melarikan diri ke Indonesia. Bahkan tetapi kerjasama risikan antara Filipina dan juga Indonesia akhirnya berjaya kesan pergerakan dia dan akhirnya dia ditangkap dekat Jakarta pada September 2024. Pada masa tu, dia cuba nak menyamar dengan nama identiti yang baru. Dan akhirnya Alice ni dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup bersama beberapa individu lain atas tuduhan human trafficking. PBB pula menganggarkan kerugian global akibat daripada pusat scam tu mencecah 37 bilion US dollar.